Suka gantung kunci sebelah pintu atau tingkap? Jangan terkejut kalau kereta keyless pun boleh kena curi tanpa sedar. So, macam mana pencuri ni bekerja? Pencuri satu akan berdiri kat luar rumah dekat dengan lokasi anda gantung kunci rumah. Dia akan guna peranti signal amplifier atau booster untuk detect low frequency radio wave daripada kunci keyless kita. Bila dapat je signal, peranti akan kuatkan signal tersebut dan pancarkan terus kepada pencuri dua yang berdiri dekat sebelah kereta. Pencuri dua akan pegang transmitter untuk terima signal kunci yang dah diklonkan oleh pencuri satu. Transmitter akan pancarkan semula signal kunci dekat dengan pintu. Jadi, kereta akan automatik terbuka, pencuri tinggal tekan butang push start dan larikan kereta tanpa trigger alarm yang ada. Jadi, untuk elakkan perkara ini terjadi, letak kunci jauh dari pintu atau tingkap, simpan kunci dalam poket atau kotak Faraday, guna kunci steering fizikal dan aktifkan sistem penggera tambahan, immobilizer bypass switch dan GPS tracker. Share video ni kepada family anda yang suka gantung kunci dekat pintu atau tingkap. Kalau tak nak terlepas bantuan yang anda layak, cek dekat semak.eastcentral.my sekarang.